just keluar generate info sahaja. Okay. So asset name, asset ID ni, if kita terlepas letak master device, boleh buat. Kalau kita tak tagging lagi tu. Betul. So kita boleh buat lah. Yang default dengan number tu itu auto dia ni kan. Tekniknya kita boleh tukar dekat sini. Ini. So yang boleh edit dekat bahagian ni sahaja. Asset type ni just drop down. Asset type, expression, action priority, action required, semua ni drop down. Nak tanya, kalau dalam software kita tu boleh sama tak default? Generate default je tak? Yang software mana? Tak software yang kita install dalam komputer? Okay. So semua ni boleh edit. Edit dalam dia punya website. Dia generate. So this one page. Oh, okay. So untuk liq, ini dia punya untuk liq. So macam biasa kita boleh edit. Scroll down bawah ke sini dia dah bagi tahu you dia punya general image info. Contoh listed sound pressure level at source dengan sound pressure level at sensor type. Okay. Bila kita scroll down bawah lagi, this is punya operating condition. So macam let's say operating condition ni kita terlupa nak adjust dalam device, kita boleh adjust dalam website. Untuk dia punya calculation, estimate energy cost ni, dia ada dua cara. Either by using cost of energy atau cost of gas. Okay. So kalau kita pilih cost of energy, kita tak perlu input cost of gas. Right? However, kalau kita ambil gas, kita tak perlu input cost of energy and power ratio. Right? So dia contohnya kalau kita ambil gambar dekat engine kereta, so kita pakai gas lah, petrol. Pakai gas. Okay, cost. Dan contoh kalau saya ubah cost of gas ni, tolak 199. 199. 1.99. Satu tinggi buat tadi. Contoh lah, saya ubah. Dia auto. Kita punya estimation cost ni pun akan berubah. Dan kalau kita tengok dekat sini, kalau bar ni warna kuning, maksudnya itu value yang kita ubah. Okay. Dan di type ni boleh select post, big size estimation. Kalau nak high, dia akan bagi more detail cost analysis lah. And then let's say kita ada 20 gambar, semua pakai operating condition yang sama. Kita nak apply semua ni untuk semua gambar, just tekan apply to all image. Oh, apply all image. Okay, so kita select lah Select which operating condition is the same. Kita select semua. So semua image yang nak pakai liq, dia akan pakai this operating condition. Okay. Ada. Kira. So dia akan pakai. Ada, tapi dia kalau tengok sini dia memang very tight. Memang very tight frequency. Dia dah capture background noise kan. Background noise. Yang sebelah apa itu auto simbol Ini ada. ni revert camera. Dia bagi default. Default operating condition set masa dalam device ni. Okay. Okay, so ini liq. Okay, so this is your partial discharge. Okay, untuk partial discharge, dia akan bagi this kind of information. Okay. So discharge threshold ni dia akan bagi tahu lah ada external tracking dia, and this one also kita boleh tak dia punya quality.
which frequency fault tu terjadi. Tadi kalau default tadi kita kena set tak untuk auto? Tak ada kan? Atau Tak kita ada. tak perlu kan dia terus kan? Okay. Teruskan. Okay. So ini dia punya reporting. So let's say once dah habis. So once dah habis semua ni, kita just boleh tekan generate report and dia akan save dalam PDF. Right? Okay, now saya just nak share sampel demo yang saya nak buat. Ni untuk industries punya application. Jadi saya buat dekat GS sebagai pupuk yang packaging dekat bahagian orang punya one of orang punya gas generator turbine plant, gas turbine generator plant. Okay. So ni dekat satu signal area saja. So immediately after on this machine, what first scanning we dah discover this line of leaking. Okay. Semua connected kan? Right? So usually memang bukan demo ni saja, demo lain-lain yang saya buat memang terjadi dekat bahagian hose dengan dia punya coupling. Okay, dekat connector coupling. Okay, so jadi macam ni dan ni dia punya liquid. Right? Untuk size macam ni saja 3.5, dia estimation loss per year dia dalam 400. Tapi this one is just estimation cost. Right? Then the main use is kita nak check for overhead piping atau overhead hose macam ni lah. So this one kalau kita pakai listening atau soap water, Susah, sekali kan kita get. Sebab kalau kita tengok sini frekuensi dia pun is around 50 to. Berapa jarak dia tinggal dua-dua ni? Ini jarak dia distance 1.2 meter from the device lah. Okay. Okay, ini dekat dia punya pump. So dia punya hose juga. Ini di sini ada satu dekat this one dekat dia punya motor. Tapi still dekat hose lah. Kalau tak jelas semua. Okay, dekat sini. Dekat area sini ada mungkin lah sebelahnya. So usually dekat hose yang lama yang tak maintain memang dia punya spot untuk dia yang bagi source. Okay, dia akan bercerita. Ini dekat connector juga. This one is multiple source detection lah. So kita dapat detect memang ada dua actual leaking source in one component. Okay, sure. Tak boleh. Ya, ini apa? Dekat kompartmen kan? Compartment. Rubber seal. Seal ni. Seal dan seal. Punya seal. Punya seal satu dekat dia punya connector hose tu satu. Okay. Okay. So ini salah satu example dekat industri. Jadi kita buat inspection, kita guna mesti imaging.
enclosed punya area, meaning bila sound tu escape, dia is reflecting from all direction dalam enclosed area. Device ni dia akan jadi gila sikit. Betul dalam video ni. Dia jadi apa? Jadi gila sikit. Kalau tengok sini, ni saya ambil gambar ni dalam gas turbine generator. So, air is actually coming from dia punya exhaust fan, and dia dah kacau dia punya enclosed area ni sebab ada banyak background noise. Okay, so dalam enclosed area, and kalau ada banyak bunyi, kalau kita tengok dia punya frequency ni, dia dah spike on range. Okay, so enclosed area kalau nampak sini, ni semua air ni it's quite difficult sikit untuk kita eliminate background noise lah. Jadi ini tak boleh lah. Tapi sebab ni kan besar punya generator, so quite hard lah untuk kita detect deep point. Sebab diorang memang suspect ada leak dekat connector, one of the connectors yang ada dekat sini. Cuma kita susah sikit nak buat detection sebab frekuensi ni dah spiking. So dalam kes ini ada mekanisme atau peralatan yang boleh. Kes ni mekanisme dia sebenarnya kena pakai soap water sahaja. Soap water. Ini kena go for traditional method. Tapi soap water pun susah sebab kalau orang nak detect pun dia mesti kena bagi benda tu rajin sikit lah. At least dekat half load. Yang masa kami buat ni full load memang susah sikit lah. So let's say lah kalau bila nak buat inspection nanti, enclosed punya area, it might be difficult sikit. Okay. Tapi kalau most of inspection dia open to surrounding air environment, should be no problem. Dia tak ada masalah untuk detect. Mostly dekat musuh sudah connector yang lama lah, kita akan jumpa isu leaking. So last kali, this is cara untuk jaga device besar. So cara untuk bersihkan mikrofon tu daripada bau, just pakai air blower and just tembak kan. Jangan, kalau boleh jangan tembak directly dalam sensor tu, just tembak tepi-tepi sahaja. Okay. Kalau ada soalan-soalan kita boleh je. Kalau nak try around, play lagi. Salah. Ini boleh adjust the brightness kalau kita kat bawah tengah ni kan? Tak. Tak. Dia memang kita kena mesti betul. Lepas tu nanti dia akan ada calculation in terms of how much dia punya loss lah kan. Betul. Itu saja lah. Tapi itu estimation sahaja lah. Dia bukanlah actual values. Ya, so daripada segi macam the size of the decay, the soft, Tu macam yang- mana kita nak buat comparison? Comparison maksudnya? Macam leak size tu dia effect tak dia punya disitu? Itu yang kita kena pakai, yang lead Q mode dekat sini. Kita pergi dekat so dekat sini lah. So yang dekat lead Q mode ni, kalau kita tengok yang first one, ini yang dia punya severity scale.
So severity scale ni dia dapat based on calculation of dia punya operating conditions. Okay. Okay, so dia auto calculate lah. Auto calculate. So kalau let's say dalam satu components tu kita jumpa dua leak point yang berbeza, kita boleh determine dia punya severity dengan leak scale yang ada ni lah. So leak scale dia So dia 1 sampai sampai 10. 10 is the worst lah. okay. So the distance affect the severity. Kalau makin jauh dia kalau dekat dan middle range punya distance dia tak effect sangat. Sebab environmental factor dia tak play effect lagi lah kalau untuk dia punya estimation values. Sebab kalau makin jauh kita dah kena consider travel distance, options. So recommended distance adalah Boleh 10 meters, 20 meters. okay. Tapi depend on safety Depend on safety punya. Tapi kalau selagi kita boleh approach dekat, kita lagi kena pegang dekat. dekat lah. As long as Sedekat yang boleh lah, okay. betul. Sedekat yang boleh. So Sebab sebab dia masa saya buat microphone kan, demo, so betul. kalau dia ada sound daripada tepi yang distract, macam mana tak? Macam Itu yang kita kena pakai yang tu dah tadi. frequency. Ini yang kita contoh saya tunjuk. Sebab yang ni ada satu je, kita nak ada few source yang macam dia. Macam tadi lah. So kalau kita set ni kat bawah, bila saya bercakap pun dia dah tunjuk as a background noise. So kalau macam dekat buat inspection ke, contoh dalam room macam ni ada banyak noise, that's why kita start daripada low and then baru naikkan ke atas So dia tak ada untuk detect lah. eliminate. Now saya cakap pun dia dah tak keluar lah. So itulah cara untuk kita eliminate background noise tu lah. Okay. So kita dia punya range of frekuensi tu pun kita boleh tukar jugalah kan. Betul. So yang best ni untuk model ni sebab dia boleh goes up to 100 kHz. So lagi better for us untuk eliminate the background noise yang ada. Sebab kalau sampai 50-60 pun kadang-kadang macam mesin berbunyi ke, crowd bercakap ke, dia still akan detect juga. Ya boleh. Ini dia boleh buat recording untuk noise. Recording dia just video image biasa saja. Video lah. Just tekan image ni, mapping tu je. video, and dia akan record Oh, video saja. hilang. Dia akan record up to 5 minutes continuously. 5 minutes. 5 minutes. 5 minit on 5 Dan macam tadi kalau nak buat dia as a monitoring punya device, boleh cocok dia dekat dia punya tripod ni. Macam contoh ni lah. Cocok. Cuma kita perlukan tripod yang kukuh. Because sebab dia quite heavy kan. Dan kita letak dan record video kita nak. Cuma untuk video dia tak ada bagi estimation values lah. Dia just general video sahaja. So kalau untuk report tu tak boleh nak buat report lah. So reporting on images. Images only, yes. Dia tak boleh baca video lagi. Ada lagi nanti thesis QR nanti boleh kan? Betul. Kita ada buat scan QR dan boleh tengok video. Yes. Itu boleh lah. Dia tak ada cover kan? Cover untuk kalau kita nak buat station pun tak dia ada. Tak ada. Dia just cover untuk sensor. sensor sahaja. Tapi kalau nak buat custom boleh tak masalah. Dia perlu hantar untuk calibration? Tak perlu. Tak perlu Tapi let's say yang Frequency. ada later ni tak perlu hantar for calibration. Tapi let's say kalau kita buat Microphone self test, Safe card dia okey. Safe card Setting. tu ada. Kat apa imager info. imager info, setting, imager info, test microphone. Bila dia akan jadi macam kita kena hantar. Sebab kat sini dia kata okey kan, tapi kalau tak Kalau okey dia tak keluar. okey dia akan keluar prompt, Prompt. ada issues. So Ah, bila ada okay. issues tu, either kita save repair dulu, repair as if tembak blower, bersihkan lap. Kalau dikeluarkan, mesti keluar ada prompt ada issue, baru boleh hantar to our third party lab. So diorang akan buat dia repair. Ini report ni kan? Hantar. Apa ni? Dah Bukan. QR code untuk apa? Registration. Oh, betul? Registration. Oh, dah Training. register. Ini itu belum. Saya belum lagi.
So kalau satu mikrofon ada masalah, dia akan keluar error. Dia akan keluar error. Tak boleh pakai lah. Kena set Boleh, box service. cuma takut accuracy dia. Ya. So that's why kita recommend hantar for proper checking and repair, and diorang akan terus ke replace lagi. And repair tu boleh buat dekat third party companies Itu dekat Fluke punya tu. authorized by Fluke dekat Selangor. Melaka dia? Melaka saya tak Johor. pasti check balik. Paling dekat ni. Saya kena check balik. Kalau Saya tahu nak yang mostly dekat sana lah. Contoh City Service. So tak perlu hantar to Fluke punya. Fluke punya kalau kilang. nak repair, normally dia punya price range dia This one saya kena check it sebab so far tak pernah diorang hantar lagi. okay. So Daripada model-model before this pun tak ada pernah report. Warranty berapa lama? Warranty dalam setahun. Usually standard. Mana extra by company, by supplier kot kan? Selalu one plus one lah kat sini. Okay, macam tadi saya depan wifi ni Dia pakai recharging ni, bateri dia pakai apa? lithium punya bateri juga. Biasa, yang biasa ni. Tak ada. Stand aja. Charger itu stand aja. Tak. Ni. Ni terus cocok je kat Terus sini. terus. Oh, charger. Yang previous model dia bagi charging dock sebab dia bukan type C punya compatible. So that one leceh sikit lah, kena buka. Betul. Ni kalau kita buka ni, keluar bateri dia kan? Boleh je buka. Ini just dia punya safety. Di sini tarik. Tu bateri dia. Oh, Tarik saja. okey. Okay. Faham bateri dia. Oh, satu lagi saya lupa nak tunjuk sebenarnya. So, default ni this kita punya folder directory. So, let's say kalau macam contoh sini ada banyak kelas kan. Kita boleh create new folder. Oh, bacaan, kumpulan. Kelas Kalau 1 ini kumpulan lah, kumpulan. Kelas 1 user. pakai folder ni. User. Contoh lah. Saya Group lab lah. saya tak baca pula. Ini ada pakai. Setakat ni kita yang kalau untuk structure monitoring kita guna So sekarang semua image video dia akan save dalam folder kelas 1. Tapi kena choose lah nanti kan. Betul. Then let's say kelas 2 pula nak pakai, Mana structure board create lain new dah. folder. Structure board acoustic shading, airborne So nanti Faham. tak adalah kacau kelas ni kelas ni. yang semi Test pakai engine kena kau apa? supervise student yang Test pakai PMP engine kan. ke full After this kalau kita nak buat hands on pun tak masalah. Sebab saya kan dah pindah ke PMP. So kena supervision pun kena student PMP lah. So Engineering habiskan boleh? engineering Boleh dia tak? dia dah habis settle lah. Saya baru nak cari lah. Tu yang cari. Projek banyak Nak pakai ke arah apa? engine tu. Yang tu lah acoustic emission. Sebenarnya sesuai saya lah. pollution. Okay. So tu yang tengah fikir apa source of failure yang buat ni. Source of failure banyak. Pergi lab sebelah. Lab sebelah dah. Lab kita semua banyak source of failure. Tapi kalau engine kita Diagnostic. sound from the engine itself dia akan kacau. Cuma setelah sebab apa AE tu dekat rumah sana. Dia kan kita nak buat serentak. Oh. So macam tu yang saya kata Kita AE dia tak ada kat sini. AE tu pun dekat 10 tahun baru dapat. 10 tahun baru dapat Teman meja dia hanya meja dengan dia lagi better lah. Tak dia sensor. Lagi senang kita tengok dia temperature Dia sensor tu attach dia macam Ada YouTube. pula tak bau. Tapi dia 24 hours punya monitoring. Practical apa? So dia kasi capture dia Sensor tu attach dia measure apa? attach. Dia measure sound reflection dalam material. Wow. Sound reflection. Kat mana So yang tu yang misalnya katalah kita ada macam fretting ke kan. So satu on this one, satu lagi dengan sensor attach kita boleh buat comparison punya data. Menarik. Sebab sekarang since dia type C ni Kita ada lebih. memang kita nak senang lah kita biar dalam ni charge terus. Itulah itu yang kata macam Tapi kalau nak buat sebab as banyak standard, kat sini macam tapi alat putih kat sana kan. Cuma dia nak buat dia boleh. Satu lagi ramai yang pakai lah. Tak ada saya sebab Sensor tu kan kan ada standard pindah. low practice kan untuk jarak low pressure tu macam sini terbuka Masalah tu saya punya bilik kat sana. Macam tu okey je. Kalau yang pakai pressure gun, pressure press air gun tu. Semua kat sini saya minta dah pindah ke sini. Sini boleh Kalau pindah, yang lab ni blower, boleh sebelah. Sebelah ni lab diagnostic. Itu kalau And
Troubleshooting. Dia tengok pressure yang kita Yang pakai. apa dia? Jangan Vibration kuat dan sangat. Tapi dia jangan kuat sangat. Yang Kalau ni pakai yang memang bukan lag tu limit. jangan dekat sangat. Oh, jangan sangat. Oh, Takut lag limit ini. terlupa adjust pressure, dia tembak dekat. Kita ada Ricardo, kita ada ultrasonic, kita ada Tapi saya recommend pakai yang air blower yang tekan tu, yang picit tu. Kita ada Picit. So just picit sikit-sikit. Oh, okey. Itu lagi secure sikit. Jadi memang tak perlu kita buka ke Tak perlu. Dah sebab Kalau kata cuci, rasanya Avoid, sem avoid. Jangan buka. hilang Takut sebab nanti dia dekat buat itu balik. dia. Sem depan dah So leave it as it is. Kalau ada rosak pun jangan buka. mana? Kalau contoh test mikrofon tadi dia kata ada isu, ada rosak, sebelum ni bukan ada power tu. jangan buka lah sebelum ni. Terus hantar for repair. Oh, FTP yang belakang memang dekat surface ni. Just like Oh, ni yang kita like yang baru lah. tisu biasa pun boleh. Yang tu bila sampai tu. Bag tisu pun saya Dia masuk kot. tak ada kepek sangat lah. Takut air tu masuk. Oh, okey okey. Dah. Dia best practice is pakai blower tu. Yang tu sebab dia image dia Tangki dia dia dapat lah. dia image. Dia ada Yang blower picit tu pun dah sebenarnya dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu dia ada bayangkan. battery capture dengan apa tengok tapi memang yang bebas lah kita pilih. Oh, okey okey okey. Sometimes kalau nak try benda ni hands on dekat mesin yang ada dekat sini ke, ping ke, dating ke, ada sana, kita boleh Try run ni dekat ni. Rotating. Tapi kalau Ah, faculty kita suka- mechanical ni nak pakai untuk macam buat FIP ke apa ke macam Untuk kelas biasa Kelas kita pakai. biasa. Untuk FIP pakai juga lah. Macam tadi saya kata kalau untuk kelas biasa bila student pakai recommend pakai strap sekali lah. Takut terjatuh apa mahal. Ni video eh. Dia Ni masuk video. Ni tengah play lah. Bukan. Bukan. Mana kalau nak run untuk gear boleh? Kat sebelah nak try tengok. Gear. Untuk gear. Okey, boleh. Macam Kita tengok pakai kau- yang mechanical mode punya. For Kita student cuba. juga. Ni nak pasang ke biar? Pasang kot. Pasang terus. Boleh juga. Dia setting terus kan. Senang tak dia. Dia dah ready. Boleh datang balik yang gear tadi tak? Sekarang. Kita try gear. Tinggi kan? Untuk tu dia buat gear. Lagi. Lagi menarik kan? Lagi menarik. Sini kita mainkan sini data tu kan. Sini ada gambar dia. Ini thermal kan? Ini kita pakai thermal. Ini thermal bunyi. Bunyi. Sekali. Tapi ni memang kita record dia tak ada sound keluar Tak ada. Tak ada sound ni. Ada sound. Sekejap. Tapi yang ni dia punya heat dia tak measure berapa kan? Heat tak ada. Dia hanya decibel saja kan? Decibel sahaja. Sound tu yang di convert. Kasih. Kalau heat kita tapi ada thermal imager. Ada. Lagi best lah untuk buat inspection sebenarnya. Tapi yang lama punya lah. Oh tak apa. TI-27. Push. Itu dah obsolete sangat tu. Memang lama sungguh. Sekarang yang ada pun 55. Oh, 55. Dengan sound. Dah 55 lah. Oh, okey. Tapi masa tu yang kita punya thermal imager tu kan, dia ada isu lah bila kita charge dekat body dia ni kan. Dia punya screen tu burst tau. Mungkin tu sebab dia dah model Heavy. lama. Dia model heavy dah tu. Masa kena tu kau baru pakai juga. Tu nak repair lah, kos lah. Tapi dia memang dia bagi dock charger tu lah. Oh dia pakai yang charging dock lagi tu. Okey, dia ni lah tu. Kan sekarang kita try charge kat situ kan. Itu memang dah recommend sikit lah. Kalau yang device macam tu kita pakai Suruh belajar. Oh, Okey, okey. okey kita. Oh, dia macam tu je bukan.
satu tali kan. Berapa harga dia? Dia kalau ikut market 100 juga sebenarnya untuk yang 915 lah. 100k. Harga pembelian ni terketas 100 lah. Harga pembelian ni daripada Intan. Tapi yang actual price saya tak pastilah dengan distributor. Set tu berapa? Tak tahu, dia kata belum ada ni lagi. Quote tu tak ada lagi. Tak pasti, tapi dia kata harga ni 100. 100. Nak buat boleh? Boleh? Kebenaran tak? Ada tu gear tu dalam. Kebenaran ni gear. Saya pun pening. Pening kepala Dan. Dia masuk ke mana? Masuk ke badan? Dia akan masuk macam tu je kan? Takut kat leher lah kan. Sampai leher. Kena pendekkan sikit lah. Dia sepatutnya benda tu di dada. Betul. Sepatutnya. Gerak. Saya ingat. Macam kita panjang. Kena pendekkan situ. Ini semua tak boleh gerakkan ke? Gerak tu saya jam kan. Macam beg sekolah budak. Nak dia semua pendekkan. Adjust kiri kanan panjang, adjust kanan kiri. Lepas tu adjust ke sini. Center kan tu. Okey. Benda ni yang saya je. Brain is not braining. Dia boleh slide. Ada kena ada masuk dalam user menu. Okey, kau So pasal dah. kita boleh pendekkan lagi sebenarnya tu. Okay, because yang the sound yang dia boleh. Ni lah sebenarnya. Ni lah sebenarnya. Betul. Operating tu. Betul. Ya. Boleh saya try dulu mesin Boleh. mesin. Ada juga mesin-mesin nak test kan. Kalau macam sini ada piping sistem ke compress Sebenarnya air. dia ada battery. Sebelah. Nak test this ni. Dia nak buat apa ni? Ni box